Harimau Malaya bakal bertemu Cape Verde sekali lagi. Adakah Rodrigo Holgado boleh dimainkan? Malaysia dan Cape Verde akan bertemu sekali lagi dalam satu aksi persahabatan tertutup di SNBJ pada Selasa ini sebelum skuad negara berdepan aksi penting menentang Vietnam. Pada pertemuan pertama, Malaysia berjaya memberi tentangan sengit ke atas pasukan di ranking ke-72 dunia itu apabila terikat 1-1 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Klamovski menyifatkan aksi seri menentang Cape Verde membuktikan Harimau Malaya sedang menunjukkan peningkatan. Namun menegaskan pasukannya masih perlu bekerja lebih keras untuk mencapai tahap lebih baik. Jelang aksi kedua nanti, kem latihan Harimau Malaya mendapatkan kabar baik apabila calon pemain warisan Rodrigo Holgado dilaporkan akan menyertai skuad kebangsaan pada Selasa ini. Jika nanti Holgado dapat diturunkan menentang Cape Verde, pastinya ia akan menjadi suntikan besar di bahagian serangan skuad Harimau Malaya jelang melawan Vietnam nanti. Aksi sekali lagi antara Malaysia dan pasukan dari benua Afrika itu akan berlangsung pada Selasa ini dan tidak akan disiarkan langsung oleh mana-mana stesen televisian.